Ni kat sini, ni kat sini, ni kat sini. Nanti lepas solat Zuhur makan, dah tahu dah masing-masing checkpoint. Dah tahu dah masing-masing tempat. Faham? Faham. Tinggal masuk saja tugas. Pukul 2.30 saya nak baca tempat masing-masing. Nanti pukul 2.30 barulah nak makan lah, barulah nak dia koyak dan sebagainya. Lapor kat saya kita bagi lihat. Faham? Kalau perjalanan dari rumah, kita tahu boleh buat apa kita standby. Bagi tahu macam mana kita nak kawal, macam mana dan sebagainya. Dan apa nama dia, lokasi berapa tempat Habib akan pergi. Kemudian apa tempat makan kat mana, tentang macam mana nanti dan sebagainya kita akan briefing. Jadi ada soalan? Jadi kami harapkan kerjasama yang baik kepada anda semua. Apa-apa pun maklumatlah nanti terutama sekali dengan segala hormatnya, mungkin saya lebih muda daripada semua yang lain lah. Tapi baik, kalau ada apa-apa muskilah, lapor ke saya dulu. Jangan, kita sekarang ni pun dah disuruh untuk duduk di checkpoint masing-masing. Kalau yang datang yang tak ada gelang tu tak boleh masuk sebenarnya. Dia ada gelang. Ada gelang. Lepas tu kalau yang ada tag tu pun ada tag. Yang ada tag satu kali sebenarnya. Jadi jangan ada yang tanggal aku pasti. Jadi sekarang ni kami nak pergi letak. Boy, tugas saya duduk dalam main malam. Main. Pada tadi saya tunggu ada baru seorang saya nampak yang berpakaian baju Melayu menggunakan panja sambil barulah nampak baju Melayu. Sebab dari tadi saya nampak semua orang pakai baju jubah, baju kurta, semuanya baju Melayu, jarang nampak yang komplit. Tapi yang tadi baru komplit baju Melayu ni, baru mantap. Okey, macam mana sekarang? Kami berjalan dengan lancar. Sebagai keselamatan kat sini, kita dapat beberapa checkpoint lah. Adanya statik dan pengawal rapat haluman itu semua. Punya sahabat juga. Siapa yang kenal? Ustaz, sekarang macam mana? Alhamdulillah, sekarang kita masih menunggu ketibaan tamu VIP itu kan. Daripada dalam perjalanan lagi lah tiba di sini, jadi kita sekarang kumpul di depan ni sementara menunggu. Dan semua yang nak masuk dekat majlis ni semua kena ada pas kan. Kalau pas tak ada, tak boleh masuk. Mantap. Sorry to say lah. Pas ni. Tak pakai lah. Mana ni? Gimana? Penjagaan kita bertugas di sini. Kita iman sampai pukul 12 Yang mana masih boleh bertahan? Alamak. Wah, Habib.
Babe. Mereka atau lagu itu nak melakukan sesuatu. Kalau ada dari pelajarannya perlu ada sebagai hukum syariat. Ya, jadi tahu dengan ada bermain. Orang itu dia adalah tokoh orang Islam. Ya, kenapa dia pun pengaruh, itu memberi pengaruh kepada orang lain. Cuma seperti mana disebutkan tadi lah, kita rasa maju. Okey, yang tanya gelang biar kat dalam. Silap. Haluan. Bagi laluan. Bagi laluan. Salawatullah alaika tala'al badru alaina min tahiyyatil wada'. Dengan dasar itu tidak mungkin ada satu kesepakatan untuk sampai pada kesimpulan bahwasanya manfaat yang boleh untuk diberikan kepada ramai manusia daripada kalangan orang-orang berakal dan juga yang lainnya, melainkan akan didapati kebaikan itu dalam syariat yang mulia ini. Dan bagi kami ada sikap-sikap wahyu serta arahan-arahan yang teman-teman selesailah sudah biasa kita sabar. Katalah ya, dua-duanya. Yang kecil ni tak payah. Laluan besar ni tak payah kacau. Relax. Okey, bismillah. Relax. Tenang. Pembelaan Nabi Muhammad. Pembelaan Nabi Muhammad. Pembelaan Nabi Muhammad.
Masalah sudah. Tolak-tolak, jangan tolak-tolak. Janganlah Habib, bagi Habib jalan ni. Buka. Habib Ali nak lalu. Tolong buka. Boleh baik, sini. Buka je bang. Ha, buka je bang. Sana ni kiri. Salam je. Saya tahan Habib. Lagi. Baik. Halo. Yo tanya Ale. Juga. Mana? Oi, yang mau pasang. Ingat tapi lupa lah. Anak ingat tapi lupa gitu. Hah? Kali aja ya.